Assalamualaikum, hari ini kita berada di Peserai Batu Pahat dan ni adalah rumah bersaiz keluasan rumahnya adalah 701 kaki persegi dan ini adalah ruang tamunya berkeluasan 11x15. Kita boleh nampak di sini kita akan letakkan dia punya ni semualah. So bahagian ini adalah master bedroom yang berkeluasan 10x11 dan master bilik airnya berkeluasan 6x4. Kita boleh nampak sini, tapi ini belum siap lagi lah. So nanti akan masuk dia punya tingkap dan juga toilet. And then di sini adalah ruang kitchen yang berkeluasan 13x12 dan di sini kitchen ini kita letakkan tabletop yang di penjuru ini. So sebelum ini kerjanya belum siap, so kita akan letakkan dia punya elektrik apa semua, and then kipas 5 bilah dan juga dia punya tingkap. And then ini adalah bilik yang kedua yang berkeluasan 9x8, okay. Dan juga bilik yang ketiga adalah 6x8. Okay, seterusnya bilik air yang kedua. Kita boleh nampak sini ianya berkeluasan 5x6, besar sikit lah daripada yang bilik master. So secara totalnya rumah yang bersaiz kecil ini memiliki 3 bilik tidur dan juga 2 bilik air. Okay, kita boleh nampak sini betapa comelnya rumah Puan Fauziah yang akan siap tak lama lagi. Okay, untuk sebarang pertanyaan boleh hubungi saya, klik link bio dan juga boleh singgah ke ofis kami terus di Parit Raja Land Property Management. Sekian, terima kasih.